kepada para pemimpin masyarakat supaya tidak mempolitikkan agama Islam untuk kepentingan peribadi, tetapi mengislamkan politik demi kepentingan negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh dan cara pemerintahan Islam yang sebenar. Saya menyeru kepada semua umat Islam supaya memahami tanggungjawab untuk membina tamadun yang berteraskan nilai-nilai Islam. Akhir kata, saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru 1447 Hijrah kepada seluruh umat Islam dengan doa yang tulus ikhlas.